Hai semua. Buat korang yang ada hajat nak beli Z Fold X tu, sebab dia punya bentuk dia, nipis dia, dia punya compact design dia tu, aku sarankan baik tak payah belilah. Okay, kenapa aku cakap macam ni? Kenapa aku cakap jangan beli Z Fold X adalah sebabnya tak berbaloi untuk korang spend RM8,000 hanya untuk dapatkan experience media consumption tu yang lebih baik, sebab tak banyak sangat pun dia punya kelebihan dia tu, dia hanya besar sikit je. Okey. Dekat tangan aku ni ada Z Fold 6. Z Fold 6, okey. Ni aku punya wallpaper Smart Ant. Z Fold 6 ni aku beli dalam RM7,000 masa dia keluar lah. Okey. Sekarang ni Z Fold 6 ni kau boleh dapat dengan harga RM2,500 je, which is susut nilai dia agak ganas. Lebih kurang RM3,000 setahun macam tu. Okey, jadi dekat sini untuk Z Fold X ni pun dia akan hadap benda yang sama lah. Mana-mana phone fold dengan phone flip, dia punya susut nilai dia memang ganas. Okey, contoh tahun ni korang beli Z Fold 8 ni kan dengan harga RM8,000 macam tu. Lagi 2 tahun dia tinggal RM2,000 something je untuk dia punya nilai dia tu. Jadi korang bayar RM3,000 macam tu je hilang untuk setiap tahun. Faham kan apa yang aku cuba sampaikan ni? Lepas tu contohlah ya, dari segi media consumption kan. Contoh kita tengok video untuk paparan yang macam ni, memang akan nampak dia tak ada beza lah dengan phone slab, tapi bila kita macam ni dia akan makin besar lah. Cumanya aku nak sampaikan dekat sini, tak ada banyak perbezaan pun dengan X yang sekarang ni. Okay, contoh ya, tengok kat sini. Okay, ini Z Fold 6, yang ini Z Fold 8. Okay, yelah dia ada black bar dia tu tebal sikit kan atas dengan bawah. Lepas tu Z Fold 8 ni dia punya black bar dia tu lebih nipis lah. Tapi lagi sekali aku nak tekankan dekat sini, tak berbaloi lah kalau nak spend RM8,000 hanya nak dapatkan black bar yang lebih nipis je. Alang-alang kalau nak spend RM8,000 tu biar tak ada black bar terus. Yang ini kurang sikit je, buat apa kan? Okey, kenapa phone fold dengan phone flip dia punya susut nilai dia laju? Pada aku adalah disebabkan design phone tu sendiri ataupun material dia. Contoh macam phone fold dengan phone flip, dia kita tutup, buka dengan tutup, lipat lah kan. Yang mana kalau korang tak pandai nak jaga ataupun korang agak careless, sepanjang penggunaan tu mungkin korang boleh damagekan dia punya skrin dalam ni, sebab skrin dalam ni dia agak sensitif, agak lembut, dia tak macam phone biasa yang mana lebih tahan lah. Lepas tu untuk Z Fold dengan Z Flip cukup 1 tahun ke 1 tahun setengah memang dia akan keluar line putih dekat sini. Bukannya dia crack lah, tapi dia punya screen protector dia dah keras, getah dia dah keras, jadi dia timbul. Dia akan tinggalkan longkang dekat situ. Untuk aku ni pun aku baru tukar. Aku tukar sendiri, senang je. Tapi tak semua orang lah ada capability lah untuk tukar sendiri kan. Untuk aku it's no big deal. So aku nak tekankan lagi sekali, tak payah beli Z Fold 8, membazir. Kalau nak beli, tunggu lagi setahun ataupun lagi setahun setengah. Masa tu harga dia dah kau turun, baru beli masa tu. Sebab apa? Sebab tak berbaloi untuk korang spend banyak tu dan korang hanya dapat black bar yang lebih nipis sedikit je, tapi korang kena hadap susut nilai dia yang ganas gila. Okay, itu sahaja. Bye bye. Oh, jangan lupa subscribe dan juga like lah video ni ke, share ke kan, ataupun komen. Bye.